Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan sebelum tengok lihat video ni, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amaruddin Isa. Terima kasih. Pada hujung tu sampai sini lebih kurang 10 kaki. Ada 10 kali 4 lah tu. Tapi tak sampai 10 tu. Kalau hujung tu sekali sampai kat cermin tu mungkin 10 lah. Sama dinding tu 10 tu, mat tu. Sama hujung sekali 10. Okey. Total 10 kali 4. Jadi nampak mozaik ni. Semua ni. Ini mozaik lama dia nak pecah semua ni. Dia nak buat mozaik. Ni asal ada tanah. Okey. Ni lebih kurang. Okey, dia punya ukuran ni daripada sana dinding tu sampai sini lebih kurang 4 kaki. 4 kaki apa ni? Itu 4 kaki sampai 50. Kau dalam 53 lah. 53 ni. Ambil 54 pun boleh. Ni. Okey. 4 kaki yang tu. Tarik dalam sini 54. Okey. Dia punya panjang dinding ke dinding. Dinding sana sampai ni sini. Cukup dah. Okey, rumah ni nak buat awning tarik nanti daripada sini dia tarik sampai ke depan ni. Thank you guys. Dan terima kasih semua pada yang support saya, yang telah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amaruddin Isa. Dan follow saya di TikTok Amika8891 atau Amaruddin 891. Yang satu hati satu jiwa. Kalimah la ilaha illallah. Siapa mengucap kalimah la ilaha illallah pasti berjaya dunia dan akhirat di akhir kalam ni, insya-Allah. Jangan lupa banyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Insya-Allah. Jumpa lagi di next video, next content. Thank you, bye bye. Jumpa lagi di next video.